waktu kita beli kereta, satu benda ni je yang selalu kita lupa. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, video kali ni Ali nak terangkan kos maintenance untuk kereta X50 yang terbaru ni. Okey, berapakah kos maintenance dia? Okey, Ali akan baca kat hangpa sebab dia memang dia ada dekat dalam apps Proton. Nanti Ali akan share macam mana nak tengok kos servis untuk kereta Proton dekat dalam app saja. Okey. Okey, hari ni Ali akan share kos maintenance untuk X50. Okey. Ali akan baca. Untuk 1000 km ataupun sebulan, kos dia RM225. Untuk 10,000 km, harga dia RM295. Okey, untuk 30,000 km, harga untuk kita servis RM295. Alright. Lepas tu untuk 40,000 km, kos dia RM719. Okey, yang ni tinggi sikit sebab dia macam-macam dia tekak. Okey. Okey, lepas tu ke 50,000 km. Okey, 50,000 km RM295. 60,000 km RM605. Alright. So 70,000 km, kos dia RM295. Untuk 80,000 km, yang ni macam-macam sikit dia tekak. Ni orang panggil macam major service. Okey. Kos dia RM1,099. Alright. So untuk 90,000 km, RM295. Untuk 100,000 km, RM444. 110,000 km, RM507. Dan untuk 120,000 km, kos dia RM881. Okey. Yang ada timing back, dia akan tukar waktu 120,000 km. Okey, untuk X50 yang terbaru dia pakai timing chain. So hampa rasa berbaloi tak kalau hampa beli X50 dengan kos maintenance yang dia tak tinggi dan dia tak murah? Hampa cuba fikir kan, cuba fikir mampu ataupun tak mampu. Sebelum kita beli kereta, 3 benda penting yang kita kena ambil penting, iaitu harga kereta, berapa bulanan dia, dan kos maintenance kereta tersebut. Okey, klik link kat bio untuk buat semakan. Terima kasih.